Bersatu cinta abadi. Sekolah Kebangsaan Kolombong, di sinilah kita semua dikolong ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya sebagai Guru Besar SK Kolombong, Kota Kinabalu, ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan kantin dan unit RNT kerana telah menyertai anugerah pengurusan kantin dan RNT terbaik peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada tahun 2025. Untuk makluman, seramai 297 orang murid yang menyertai RNT pada tahun 2025, di mana 88 terdiri daripada murid-murid PPKI dan 209 terdiri daripada murid perdana. Pada tahun ini, unit RNT telah memperolehi sebuah bilik di kantin untuk kegunaan RNT, di mana bilik ini telah diberi oleh saya sebagai Guru Besar untuk pengurusan RNT, supaya pengurusan RNT di SK Kolombong ini lebih sistematik, teratur dan tertib. Pada bulan 4 ataupun bulan 5, bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia telah turun ke SK Kolombong untuk membuat pemantauan dan audit berkaitan dengan pengurusan kantin dan RNT, di mana hasil daripada auditan itu markah yang diperolehi adalah sebanyak 91 ke atas, di mana penerapan 5 bintang telah diberikan kepada RNT dan kantin SK Kolombong.